Saya percaya aku ni nasi untuk 3 orang makan dengan ikan gedabuk lagu ni. Besar gedabuk lagu ni RM30 sekali dengan sup, sekali dengan sambal belacan ke. Laksa ikan seekor dengan menu ikan bakar macam-macam jenis saya mui. Lepas tu menu lain pun ada belakang lagi sini. Ikan bakar dia ni saya mui ada 3 pilihan ni. Kadang ambil ikan caru, ikan caru RM30 set ni dah. Kalau nak ikan siakap pun ada, tilapia pun ada. Tu harga lain pula. Rasa ikan bakar dia dah panas-panas lagi bau masuk. Baru hasil 5 sikit lah. Ikan bakar dia saya mui memang jadi cukup rasa dia tu, rasa masing-masing manis semua ada belakang rasa dia. Merah rasa dia pun tak lari dengan hok pasir putih dah. Hok bandar pasir putih hok dia juga dah. Orang-orang hok Tok Bali tu boleh pakai main teras sini dah. Mana tu saya mui dekat aroma ikan bakar cawangan Tok Bali dah. Sup dia pun sama, sedap dia cukup rasa dengan sambal belacan dia. Sambal belacan dia memang kau gila, memang kik model. Mana tak saya makan ikan bakar tu saya boleh order dia. Nasi air ada juga dah. Macam-macam jenis lah. Nasi air garing ada, air penyet pun ada. Lepas tu nasi sup ada juga dah. Nasi sup, nasi tumi ada belakang juga. Hak mana tak saya makan nasi tu saya boleh order ni dah. Mi bakso dia ni RM7 sahur ni. Laksa ikan seekor pun ada ni saya ala-ala dekat Langkawi punya dia ni meyas makuk dia. Menu baru saya wajib tegak juga ni dah. Kabu Maggi udah galau 4 ekor besar gedabuk lagu ni RM12 je sepinggir. Celok-celok pada juga dah. Serendah RM5 mi celok dia. Saya mau nak makan ABJ kau ABC pada juga sini dah. Waktu sejuk tu kat tengah-tengah hari panas-panas ceng tu boleh lah order ni juga dah. Udai biasa-biasa pada juga dah. Hak soda-soda sparkling aku ni. Ni kadang ambil green apple. Hak mana-mana nak tegak tu, nak tegak bakso kau, nak tegak laksa ikan sekok kau. Hak dia punya signature ikan bakar tu saya mau boleh pakai mari dekat aroma ikan bakar cawangan Tok Bali pun dah. Dia buka lagi pukul 10 pagi sampai pukul 9 petang. Saya mau tutup hari Rabu. Dia ni luar saya mau nak makan luar pun boleh, nak makan dalai pun boleh juga dah. Dalai dia pun luar lagi. Parking dia pun tak ada masalah. Parking pun luar. Boleh parking mana-mana je.